Hai, selamat datang ke Sasa Channel. Terima kasih korang semua ada yang DM tanya khabar kepada saya menghilang. Saya ada je, cuma saya tak buat video. Saya ada rekod tapi saya tak sempat edit. Saya ada masalah peribadi. Saya tak nak cerita dekat sini sebab semua orang ada masalah peribadi. Jadi doakan semoga saya dapat teruskan upload video, teruskan share aktiviti saya di YouTube. Dan korang semua yang masih tanya khabar saya, setia menonton, terima kasih sangat-sangat. Jadi ni di minggu ke-3 bulan Mac, saya pergi beli barang dapur. Lepas tu saya ada campur dekat minggu-minggu lain juga, di bulan Mac dan bulan April. Jadi semua sekali kan, setiap minggu saya bajet RM150. Jadi setiap minggu yang saya bajetkan tu semua saya habiskan. Jadi ni barang-barang yang saya beli di minggu ke-3 bulan Mac. Okey, itu saja yang saya beli di minggu ke-3 bulan Mac. Lepas tu ada hamper, sebab dah dekat hari raya saya sediakan je lah. Jadi waktu raya tu ada duit simpanan yang saya keluarkan untuk sambut hari raya. Jadi ni sebelum hari raya ada program sikit, jadi saya pergilah ke program berita. Macam tu lah, saya pun lupa dah nama je sebab saya edit video ni di bulan Mei. Okey, bulan Mei dah, bulan 3 punya video bulan Mei saya edit. Lepas tu ni hujung bulan Mac, tak silap saya pergi beli barang macam biasa, bajet RM150. Di minggu ni saya masih dengan jiran-jiran lagi, bawa dia beli kuih raya. Saya tak beli lagi masa ni sebab tak terfikir pun nak beli dekat TF. Jadi masa ni saya pergi TF beli barang dapur. Dapatlah beli biskut, ayam macam tu, ikan semua tu. Jam tau, kalau waktu hujung-hujung ni dia dah jam, dah ramai sangat dekat kaunter, dah tak larat dah nak berdiri. Tu yang saya malas juga nak buat video. Nak ambil barang pun penuh, dipenuhi manusia dekat kedai. Waktu nak raya, sebelum nak raya. Jadi ni je lah barang yang saya beli macam biasa. Cuma saya tak beli barang raya lagi masa ni. Saya borak kosong je lah. Saya harap korang semua tak bosan dengar celoteh saya ni. Jadi itu je lah barang-barang yang saya beli. Tak banyak pun, benda yang sama. Cuma kadang-kadang berubah sikit je, tak banyak pun berubahnya. Kalau nak berubah banyak, mungkin bajet saya akan lari sikit lah di barang-barang yang saya beli. Sayuran yang keperluan yang perlu je, yang selalu mak masak macam tu. Itu yang saya beli RM150. Tapi kalau ikutkan kan, RM150 sekarang dah tak cukup sebenarnya. Ni pendapat saya tak cukup berapa. Saya duduk bertiga sebab mak saya sekarang kuat makan. Saya dah kurang dah. Okay, lepas tu beli sayur ni. Sayur apa tadi nama dia? Selalunya saya buat sup ayam, memang sedap. Dan ni keropok leko. Waktu ni saya nak ingatkan nak beli telur, tapi mak cakap tak payahlah beli, memang murah-murah tau. Sebabnya nak habiskan stok. Tapi lepas tu terpaksa ambil ni sebab mak cakap tak payah beli banyak-banyak, tak habis pun. Jadi saya ambil yang sikit. Yang sikit tu, yang berapa biji tah dalam tu tadi, yang tu mahal. Bagi pendapat saya mahal sebab dia bukan satu sarang. Dia dalam RM7 ke RM6 macam tu. Lepas tu saya beli tepung goreng dengan santan dan tomato. Ada lagi belakang tu. Comel lah tomato ni. Okey. Masih. Okey, ni tak merah. Tak RM8.9. Boleh ambil. Jadi yang elok. Ada kelainan sikit di minggu ni. Saya beli kipas pula. Beli kicap kipas. Biasanya saya beli dekat Eco Shop, tapi kali ni tak. Itu je lah untuk minggu ni. Dan masa raya tu saya beli mercun terlalu banyak. Mercun mahal tau.
Okay, selamat Hari Raya kepada kamu semua. Kepada penonton setia saya, maafkan saya lambat upload video, saya lambat edit video. Saya minta maaf buat kamu semua tertunggu-tunggu. Jadi saya doakan korang semua rezeki, ambil yang bermanfaat ya daripada video saya. Okay, itu je lah masa raya saya dapat share, yang lebih saya dapat share ya. Okay, lepas tu ni saya dengan abang dibeli barang STR yang 100 tu. Sampai situ je videonya. Saya tak dapat nak ambil video lengkap. Lepas tu ni di bulan April, tak silap minggu pertama, saya pergi beli barang dapur dekat BS. Jadi kenapa satu lagi pembaharuan saya dalam masa sebulan saya tak upload video tu, saya rabun. Saya dah start pakai cermin-mata. Saya rabun mata sebelah kiri rasanya. Ya, sebelah kiri. Jadi itulah, mula-mula pakai cermin-mata tu tak selesa. Lama-lama dah okey dah. Nak cerita sedikit pengalaman saya pakai cermin-mata. Mana tahu yang tak pernah pakai cermin-mata tu tak tahu kan perasaan kita orang yang pakai cermin-mata ni macam mana. Mula-mula nak pakai tu sakit hidung. Rasa lain je. Dalam seminggu ke 3 hari macam tu baru dah selesa. Hidung tu sampai ada garis kesan. Okay. Lepas tu bila kena wap, kena air panas, asap yang panas tu tak selesa. Bila bawa kereta madam pun tak selesa. Hujan semua tak selesa. Saya rasa macam lebih 2 kali ganda penat tu sebenarnya bila pakai cermin-mata. Saya mudah rasa nak tidur. Punca saya cepat rabun sebenarnya sebab saya edit video. Saya kerap tengok gadget. Lepas tu kerja depan skrin, balik rumah pergi kerja tengok skrin, balik rumah tengok skrin juga. Okey, ni di bulan 4, minggu ke berapa, saya rasa hujung bulan 4 rasanya. Saya tak ingat dah. Sama je bajetnya RM150. Saya pergi pasar dulu, pergi sarapan dengan RM150 tu. Jadi sebab tak makan lagi, tak sarapan, saya singgah ke pasar nak beli nasi goreng. Malas masak kan pagi-pagi ni, hari Minggu. Saya kan keluar seminggu sekali je. Kalau ada jiran-jiran, saya mungkin seminggu tu 3-4 kali keluar. Tapi sekarang saya dah stop dah keluar dengan jiran. Sebab kalau saya selalu keluar nanti bajet tu saya akan lari sikit, tak relate dengan apa yang saya bajet. Sebab tu saya tak buat video sangat kalau saya keluar dengan jiran-jiran saya. Okay, lepas tu kat sini saya beli nasi goreng 2 ke 3 macam tu. Jadi satu bungkus nasi goreng RM3. Air ni RM2, air mangga. Berapa saya beli saya tak ingat. Okay, lepas tu saya belikan ni lauk sebagai jajan dia. Bukan, saya beli berbola sebagai lauknya untuk dicampur dengan nasi goreng. Okay, seterusnya dah makan-makan semua, singgahlah dekat TF Value Mart. Macam biasa beli barang dapur dekat sini. Sentiasa rutin saya yang sama je. Yang setia menonton tu, saya harap korang semua tak bosan ya. Dan mungkin saya akan banyakkan lagi vlog rutin harian saya yang bukan membeli barang dapur. Itu je lah video untuk kali ni. Saya minta maaf ya kalau video saya tak lengkap. Saya akan cuba usaha lengkapkan video saya dalam tempoh sebulan 4 video atau lebih. Jadi next video saya akan upload ya. Korang tunggu dulu tau. Sabar ya. Jadi sebelum tu, selamat Hari Raya. Mohon maaf saya dah batin. Mohon maaf lagi sebab saya lambat upload video ya. Dan ucapan terima kasih. Pada next video. Bye.